Tuan-tuan, manusia jadi baik bila dia faham agama. Nak faham agama kena dengar majlis ilmu. Mana dalil? Nabi bersabda, hadis Imam Bukhari. Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah anugerah kefahaman agama kepadanya. Saya dulu jahil tentang Islam. Saya macam tuan-tuan lah, ada kuliah saya dengar. Duduk depan, bawa buku catatan. Kita kena usaha baru boleh berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, surah ke-13 ayat 11 Ar-Ra'd. Allah tak ubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau majlis ilmu malas nak dengar tuan-tuan duk sembang kemas lah nak faham Islam. Tak faham lah, tuan duk sembang lah. Nak faham macam mana? Nabi kata asas-asas manusia nak jadi baik bila dia faham agama. Nak faham agama, kena menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis Ibnu Majah, wajib, fardu ain. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis Imam Tirmizi. Sesiapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, ganjaran pahala umpama orang-orang berjihad di jalan Allah. Tu dia tuan-tuan. Hadis Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Tu dia. Hadis ni lagi kau pada hari pertama. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, akan dipermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Apa maksudnya? Bila kita faham, kita amal, kita tak buat dosa, insya-Allah mati ahli syurga.